Okey, sudah siap mochi kita. Hai, nama saya Khaira. Kita dalam rancangan DKK, Dapur Kecil Kami. Okey, hari ini saya nak buat kuih mochi berasal dari Jepun. Sebelum saya memperkenalkan bahan-bahannya, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. DKK Channel. Okey, bahan-bahan yang saya gunakan 100 gram tepung beras pulut, 30 gram tepung jagung, 35 gram gula, 15 gram butter, 180 ml susu full cream. Saya gunakan susu Dutch Lady. Pewarna, korang boleh pilih warna apa-apa je, tapi saya pilih warna biru. Okey, kalau topping pula saya pilih buah untuk orang macam nak sihat ke. Yang ni saya pilih buah naga yang dipotong dadu. Ni buah mangga. Dan whipping cream. Kita masukkan tepung beras pulut ni. Kemudian tepung jagung. Kemudian gula. Dan akhir sekali susu. Boleh gaul rata sampai sebati. Okey, bahan-bahan tadi dah digaul sebati. Sekarang bolehlah kita tapis sebelum kita kukus. Okey, bahan-bahan ni kita nak tapis. Kita tapis sebab nak elak berketul . Okey, sekarang dah boleh letak pewarna. Tapi kalau saya pakai warna biru. Kalau korang tak nak letak pewarna pun boleh. Okey, saya buat macam ni sebab nak buat warna dia macam berbelang bila time kukus. Okey, kita dah letak dekat kukus. Boleh kukus selama 25 minit. Okey, kita letak penutup dekat atas ni supaya air kukusan tu tak jatuh dekat atas kuih ni. Okey, kita dah boleh letak butter, tapi saya nak potong supaya dia punya butter tu masuk celah-celah dia. Sekejap. Celah. Butter ni percaya . Okey, butter ni kita dah sapu. Bolehlah kita gaul sampai dia sebati. Okey, ni dah siap. Lepas tu kita jadikan bulat-bulat macam ni lah. Dah buat bola, kita tarik macam ni . Okey, kita buat dia macam ni. Kita letak whipping cream dulu. Lepas tu kita letak buah. Buah naga. Lepas tu kita letak whipping cream. Okey, sudah siap mochi kita.